Penganjur Perhimpunan Aman yang dijadualkan di kawasan Ampang Park, Jalan Ampang esok sudah disarankan menukar lokasi mereka ke dataran mereka atau Padang Merbuk. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Masus berkata larangan berhimpun di Ampang Park dilakukan kerana lokasi itu berada dalam jarak 50 meter dari kawasan zon merah sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang bermula esok. Bernama melaporkan, menurutnya semua sedia maklum kawasan berkenaan adalah berampiran dengan Hotel Intercontinental yang menjadi lokasi penginapan pemimpin dunia dan delegasi mereka, serta Jalan Ampang juga antara laluan utama sidang kemuncak ASEAN. Beliau mengingatkan penganjur atau mana-mana peserta yang hadir untuk tidak bertindak secara agresif dan tidak melakukan sebarang provokasi sepanjang perhimpunan berlangsung. Tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana individu atau kumpulan yang didapati melanggar peraturan selaras dengan peruntukan undang-undang mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Fadil berkata pihaknya sentiasa menghormati hak orang ramai untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan, namun perlu mematuhi undang-undang selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang diamalkan di negara ini bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai. Beliau berkata berdasarkan maklumat awal juga perhimpunan yang dirancang bakal disertai antara 1,000 hingga 1,500 orang sebagai solidariti perjuangan isu Gaza dan menolak kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Pihaknya akan memperketatkan kawalan bagi mengelak sebarang cubaan menuju ke kawasan Ampang Park bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa menjadi keutamaan.